Susu kuda. Susu kuda. Cik, dah jauh gila drive tu. Tak sempat kita nak buka puasa. Tapi kita berjaya jumpa satu kedai ni. Nampak tu? Bioduck. Tu ada tulisan halal ni. Mana? Atas tu tadi. Oh, ada lah? Ada? Okey lah. So, kita berhenti makan sini je lah, Cik. Boleh, tahan lah, Jom. Jom. Bioduck. Jom. Jom, Cik. Woi, ni lah. Ni. Aku rasa ni bangunan lama, bangunan kilang lama. Dia modified jadi restoran lah. Assalamualaikum. Oh, boleh buka. Assalamualaikum. Duduk sila. Nice. Oh, dia boleh macam Aku daripada Malaysia, dia orang kata kuda. nak makan kuda ke? Aku nak try kuda. Ada ke kuda? Kalau ada. This. Duk. Eh? Horse? Susu kuda. Minum dalam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Emotional damage. Dia macam susu asi. Aku ni kalau lepas ni sakit perut kan, macam manalah sakit perut nak pergi hospital kat sini Wan. Sakit perut minum air ni? Susu kuda ni? Sabarlah, Cik. Jangan risau, kan kita ada AirAsia Travel Insurance. Kategori keracunan agaknya. Ya ke? Tapi okey ni, susu kuda memang rasa macam ni. Rasa macam susu. Ya. Sikit. Jangan risau, Cik. Insurans tu pun serendah RM10 je. RM10 je. Eloklah. Oh, syukran. Pos ni. Kuda ni kami. Nampak betul. Saya tak pernah makan daging kuda. Sedap. Lain daripada yang lain. Apa rasa dia? Tarik lemak ke apa? Kau rasa ni, kau beritahu aku. Belum juicy. Besar. Susu kuda lah. Ya ke? Oh guys, ingatkan hujan salji ni. Dia membuai-buai je tu saja. Tapi ni memang windy, memang sejuk lah kat luar ni. Cip! Woi! Alamak, tidur pula. Oi, dah sampai lah. Mana? Dah sampai dah ni, nampak? Mana? Ni homestay kita tu. Setelah beberapa jam. 4 jam. Kau tengok. Kita kat tepi cermin. Aku pakai slipper je ni. Masak slipper aku. Oi, berjaya juga, Cip. Tadi kita nak sangkut dah. Berjaya sampai. Oi, Cantik. tengah ribut, Cip. Ribut ni. Tengok tebal. Oi, slipper tu. Jangan tunggu masa lama. Thank you. Slipper je dia Syukran. pakai. Alhamdulillah. Cip, Yep. berjaya kita sampai, Cip. Kita dah sampai di Satay Village, SATY Village. Lebih kurang 4 jam perjalanan daripada Almaty. Dengan macam-macam dugaan tadi, Cip. Betul. Berjaya kita sampai.
kereta tayar spin kat atas snow yang setebal atas buku lali. Tengoklah ni. Tebal kot. Nampak? Aku pakai slipper masjid aku. Nampak? So guys, kita sebenarnya berada dekat area pegunungan sebenarnya, cik. Betul. So ni ke outskirt lah. Betul. Dekat Kazakhstan ni. Tapi guys, kalau nak tahu, kita orang still masih ada internet kat sini. Betul. Dahsyat kan? Sebab apa? Roaming man. Yeah, ni still ada line, korang tengok. Ada line 4G lagi. Full guys. Full. So kita still boleh dapat line, kita boleh upload, boleh tengok internet kat sini tanpa rasa kerisauan. Betul. So guys, kalau korang nak juga pakai Roaming Man ni, nak murah, korang dapatkan promo code dekat bawah ni. Alright? Yes. Let's go, Cip. Jadi alhamdulillah semua dah selamat sini. Kita jam pun dah pukul 2 lebih. Nak dekat pukul 3 dah ni. Jadi kita nak berehat dululah kan. Kita tidur dulu lah, Cik. Kita tidur atas lah, feeling. Betul. Layan. Kau ada banyak kerja nak edit lagi. Oh, aku ada kerja lagi. Tak apalah, Cik, tidur dulu lah. Damn, kena buat kerja. Nice.